InsyaAllah, hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian berkaitan tentang sumber-sumber hukum. Selalu orang akan bercakap tentang sumber hukum. Ia ada dua. Pertama, sumber hukum yang asas. Kita tak boleh lari yang ini. Ada 4 di bawah sumber hukum asas yang dikatakan premier. Ya, sumber premier. Yang kedua adalah merupakan sumber hukum yang kedua selepas yang pertama. Ini untuk mudah kita faham, tuan-tuan. Yang pertama iaitu tak lain dan tak bukan sumber premier atau sumber utama dalam menentukan suatu hukum atau fatwa. Pertama sekali kita akan rujuk Al-Quranul Karim. Tak boleh jatuhkan hukum. Tak boleh kita nak keluarkan fatwa. Kalau Quran pun kau tak rujuk. Tak boleh, brother. Kita wajib rujuk Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran itu ada beberapa jenis hukumnya. Pertama, hukum mengenai akidah. Itu sebabnya kalau kita buka fatwa-fatwa, kita buka hukum hakam mengenai akidah, mesti rujuk Al-Quran. Mesti hujah pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita ada hukum hakam yang berkaitan tentang akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Akhlak Nabi itu. Jadi kita nak lihat bagaimana dalam Al-Quran yang Aisyah radhiyallahu anha jelaskan kepada kita, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Dalam Quran penuh dengan akhlak. Nah, sekarang ini dalam Quran ada akhlak. Dan yang ketiga, dalam Al-Quran ada hukum hakam yang melibatkan amali. Hukum hakam nak solat, hukum hakam zakat, aqimus solah wa atuz zakah. Macam mana kita nak kira solat tu jadi wajib? Kat mana kita nak jadikan hujah kat situ? Pada ayat Quran, aqimus solah wa atuz zakah. Kat situ pula ada zakat. Macam mana kita nak kira ia menjadi wajib ataupun tidak wajib? Kat mana ulama-ulama rujuk? Dekat sinilah yang dikatakan perkara penting dalam Al-Quran. Dan yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, iaitu as-sunnah. Selepas Al-Quran, kita akan rujuk sunnah. Kerana sunnah mentafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Al-Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Allah suruh semayang, maka semayang itu jadi wajib. Al-amru lil wujub. Arahan itu menunjukkan kepada kewajipan. Nampak tak? Jadi sekarang ini, bagaimana cara semayang sebenarnya? Maka datanglah Nabi Muhammad SAW menerusi sunnahnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu sebagaimana aku solat. Masya Allah. Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi buat dulu. Nabi tunjukkan pada para sahabat macam mana cara semayang. Inilah yang patut kamu ikut. Bagaimana Nabi SAW bayar zakat, begitulah kita umat Nabi Muhammad akan ikut dan tak boleh kita pandai-pandai nak ubah. Masya Allah. Inilah hebatnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan di dalam sunnah itu terbahagi ke beberapa sunnah. Antaranya sunnah qauliyah. Cara Nabi bercakap, hukum hakam itu keluar menerusi kaedah Nabi bercakap, itu qauliyah. Kata-kata. Yang kedua fi'liyah. Cara Nabi berbuat. Nabi lakukan. Macam tadilah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Macam mana cara Nabi semayang? Nabi semayang tunjukkan contoh bagaimana Nabi semayang. Itu sunnah fi'liyah. Dan nombor 3, sunnah taqririyah. Nabi iqrar saja. Nabi tak buat dan Nabi juga tidak melarang. Sebagai contoh makan dop. Kan? Makan dop. Sahabat Nabi makan dop. Nabi tak larang. Nabi iqrar. Nabi akur bahawa benda tu tidak ada masalah dan dibenarkan. Walaupun Nabi tak makan. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, cukup indah apabila kita memahami sumber hukum ini. Dan yang ketiga, ijma'. Ijma' ini merupakan suatu kesepakatan para ulama, para sahabat, ulama-ulama mujtahid dalam sesuatu isu. Jadi ijma' ini kita tak boleh nak tinggalkan, tak boleh. Ijma' para ulama mengharamkan penjualan arak. Tu tidak bercakap dah. Sahabat Nabi dia buang terus arak. Apabila turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ijma' sahabat, tak ada seorang pun simpan dekat rumah. Ijma' semua pakat buang.
Nampak tak? Jadi oleh sebab itu, ijma' ini dia ada authority dia. Yang kita kena faham dan kita kena tahu bahawa apabila perkataan ijma' itu diguna pakai dalam sesuatu hukum, tuan-tuan kena faham. Oh, ini ijma'. Dan ijma' itu ada dua. Pertama, ijma' sorih. Yang kedua, ijma' sukuti. Sorih ni jelaslah. Semua pakat bersetuju dan buat perkara apa yang telah mereka persetujui. Sukuti, ada sebahagian buat, ada sebahagian diam, tidak bercakap apa-apa. Namun, ijma' itu diguna pakai. Nampak tak? Jadi oleh sebab itu, menggunakan istilah ijma' ini bukan semudah yang kita kata. Dia perlu dirujuk kepada pandangan-pandangan ulama' terlebih dahulu. Yang keempat, di bawah orang kata apa, sumber premier ini ialah qiyas. Qiyas ini banyak diguna pakai. Qiyas, kita ambil masalah-masalah semasa, dikaitkan dan dilihat sama atau tidak dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, dalam ijma'. Hebat kan? Sebagai contoh, saya bagi contoh mudah. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak. Ulama fikir, sebab apa arak itu diharamkan? Kenapa arak itu diharamkan? Adakah disebabkan warna? Oh, warna ke? Nampak? Warna ke? Kalau warna merah, bermakna air syirap pun akan jadi haram. Nampak tak? Oh, air anggur, warna merah, haram. Apa lagi? Air jambu merah pun jadi haram kerana warna merah. Sebab hari ini, kita mendapati bahawa benda itu jelas. Ya? Ia haram. Arak itu haram. Oh, tak boleh. Takkan semua benda merah haram. Nampak tak? Yang kedua, nak kata dia berair. Oh, kalau dia berair dan dia ma'ek ataupun yang jenis mengalir atau cecair, habis semua cecair tak boleh minum. Cecair tak boleh makan. Sebab apa? Cecair. Akhirnya, para ulama' mendapati pengharaman arak itu adalah disebabkan al-iskar. Mabuk. Habis semua jenis makanan. Semua jenis bahan-bahan yang memabukkan hukumnya adalah najis dan haram. Fa'innahu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ia najis dan ia sebahagian daripada perkara yang diinginkan oleh syaitan. Jauhkan. Semua termasuklah dadah. Termasuklah dadah. Haram. Ada orang kata, kenapa dadah haram? Mana ada dalam zaman Nabi? Ya, tak ada zaman Nabi. Tapi bila kamu sapu dadah itu, kamu mabuk, brother. Bila kamu mabuk, apa akan jadi? Kamu dah buat benda-benda yang bukan-bukan. Itu yang membunuh orang, memperkosa orang, buat benda-benda yang tak patut di tengah-tengah jalan dan sebagainya. Maka, pengharaman itu sama. Ini yang dinamakan qiyas. Nampak tak? Jadi oleh sebab itu, sumber-sumber qiyas ini perlu difaham betul-betul. Sebab ulama' bukan sewenang-wenangnya nak jatuhkan hukum. Itu baru sumber utama dalam menentukan hukum.